Okey, harap semua dah bersedia lah. Mungkin letih ada pelajar-pelajar yang letih semalam kan sebab kita dah sukan. So saya tengok ada ibu bapa dan juga ada pelajar. Terima kasih sangat sebab hadir. Sekejap saya admit guest dulu. Okey, saya perlu admit guest sebab mereka menggunakan tidak menggunakan admin delima, tak menggunakan delima. Sekejap. Okey. Kalau gunakan ID delima, sebab saya host menggunakan MOE delima admin sekolah, so tak ada masalah, dia akan terus masuk sebab memang MOE tu dikenal oleh hosting ni. Alhamdulillah saya bersama anak-anak dengan sekali. Okey, itu yang memang kita nak lah. Sebab anak-anak tu dia yang pegang delima punya email kan. Okey. Okey, sekejap saya admit lagi. Memang sebenarnya boleh ada auto admit tapi saya sebab kita dah lama tak guna Google Meet ni, jadi saya pun lupa nak pasang auto admit tu. Lagipun auto admit pun bahaya juga. Sekiranya takut nanti tak dapat kesan. Kalau ada yang pihak-pihak yang mungkin tak bertanggungjawab masuk dan buat onar kan dalam kita punya Google Meet. Okey, sekejap saya share screen ya. Okey. Baik. Okey, first kali. Kejap. Ni dah. Kejap ya. Okey. Baik. Okey. Delima, Pelantar Delima adalah satu inisiatif daripada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk sebagai satu pelantar digital kepada semua warga KPM. Guru-guru ada, ID Delima, pelajar ada. Okey, dalam pada saya bagi taklimat ni, kalau ada ibu bapa atau pelajar nak tanya pun mungkin boleh tulis di ruang chat ataupun boleh terus tekan mic untuk tanya ya. Setakat ni yang baru masuk, jelaskan dengar tak suara saya? Dengar tak? Okey, terima kasih. Okey, dia menghubungkan, memperkasakan murid dan menghubungkan guru melibatkan ibu bapa. Nanti di akhir ada borang kehadiran ya, di akhir nanti. Okey, baik. Okey, dalam ekosistem delima ni kita ada 10 buah ribu sekolah yang 10,000 buah sekolah yang terhubung, 370,000 yang diperkasa dan 2.5 juta murid mendapat akses. Ini data daripada KPM sendiri saya terima ya. Dan 1.7 pengguna aktif bulanan. Nanti saya akan tekankan tentang pengguna aktif ni nanti ya. Okey. Baik, yang masuk ni biasa tak guna delima. Kalau biasa boleh tekan ikon yang tangan tu ke ibu jari tu boleh. Okey, Juzaili. Shelly. Okey, terima kasih. Okey. So, okey, terima kasih Insyirah. Okey, baik. So sebenarnya kenapa delima ni ada satu pelantar yang lebih baik. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya internet kan, dalam dunia digital ni, memang banyak platform yang biasalah ada kan kita boleh tengok. Haji Lima anak saya masih untuk sekolah dah. Okey, sebenarnya kita akan, nanti saya akan terangkan selepas ni. Tapi IG5 tu sebenarnya saya sedang saring pun sekarang. Dia tidak dipindahkan lagi daripada sekolah lama kerana prosesnya diproses oleh jabatan. Tapi boleh PM saya untuk beritahu ID delimanya dan juga sekolah mana. Saya akan cuba pindahkan. Okey, tapi ini beza antara platform asing biasa dengan delima lah. So delima ni dia memang dah bagi siap-siap Microsoft secara online lah. Okay, so pelajar-pelajar pun boleh guna Microsoft. Kalau kita guna yang kat luar tu mungkin kita kena bayar kan. Cumanya dia secara online. So ada Google, Microsoft dan Apple lah. Apple saya tak pasti sangat sebab saya bukan pengguna Apple.
So satu ID berpusat tunggal. Okey. So setiap pelajar mendapat ID dari 5 sejak daripada dari 1 lagi sampai tingkatan 5. Bila tingkatan 5, selepas mereka habis SPM, dia akan diterminatekan dalam tempoh tak selesai dan sebulan 2 bulan dia akan diterminatekan. Kenapa selepas ambil SPM? Sebab mereka akan dapat keputusan untuk pergi ke mana-mana kan. Okey, selepas SPM tu baru diterminatekan. Tak silap saya lah setakat ni info yang saya terima. Okey, kemudian dia percuma dan disahkan oleh KPM. Papan pemuka berpusat untuk prestasi ini yang pelantar ada 5 lah. Okey, dan pelantar ada 5 tu sebenarnya ibu bapa sendiri pun boleh buka. Dan kalau kita guna Google Classroom, sebenarnya guru-guru pun boleh invite mak ayah, penjaga. Jadi penjaga pun boleh tengok prestasi anak-anak sebenarnya. Okey, keselamatan cyber. Keselamatan sebenarnya bila kita gunakan ID D5 ni, email kita ni dia ada satu dari jabatan sendiri memang dia sangat-sangat strict dalam keselamatan. Kalau sekiranya ada apa-apa saja unsur-unsur yang tidak selamat atau disyaki tidak selamat, email tu akan disuspend untuk sementara waktu. Kalau pelajar tu selalu guna, dia akan PM saya lah. Terima kasih Puan Punita, selamat sejahtera. Okey. So jadi tak merisaukan kita sangat lah. Dia lebih selamat walaupun risk tu ada sebab dia digital kan. So kita tahu digital ni dunia tanpa sepadan. Risk tu ada tetapi lebih selamat, lebih minimum dia punya risk tu daripada kita menggunakan email biasa. Email biasa memang orang boleh mudah untuk spam dan sebagainya lah. Okay. So ekosistem yang ditawarkan di dalam pelantar ada 5 ialah Google Workspace, Microsoft 365 yang saya mention tadi dan juga Apple. Okey, saya tengok kalau saya perlu admit yang lain. Ada tak yang saya perlu admit sekejap Okey, sekejap. Kalau ada yang saya perlu admit. Betul tu. Ada 10 orang lagi. Okey. Okey, terima kasih yang baru hadir. Kita sedang bicarakan tentang pelantar 5. Saya sambung balik ya. Okey. Okey, ini adalah ID 5. Okey, yang ditawarkan ID 5 ni dia ada Google Workspace. Kalau biasa selalu guna. Okey, pelajar-pelajar kat sini siapa yang cikgu dia dah buat dah Google Classroom? Boleh tekan simbol dari good tu. Boleh tak? Ada tak? Kalau ASK ramai. Okey, Cia. Zara Sofia. Okey. Okey, ramai juga. Okey, bagus. Okey, sebenarnya antara salah satu KPI kepada guru. Okey, Akhil Iskandar. Okey, Siti Rima. Okey. Antara KPI, bagus, banyak. Okey. Antara KPI, kalau boleh nak tulis kat ruang chat pun boleh. Kalau nak tulis kat ruang chat pun boleh. Okey, antara KPI guru dalam pendigitalan sekolah ialah mengadakan ataupun create Google Classroom lah. Untuk pelajar yang ambil asas sains komputer, saya tak risau sangat. Even KPA pun tak risau sebab kita orang memang menggunakan makmal komputer, memang selalu menggunakan laptop dan biasanya guru-guru akan buat Google Classroom ni kalau belajar ASK. Tapi pelajar-pelajar yang tidak ambil ASK tu yang kita agak sedikit risau. Ditakuti mereka tidak langsung mengakses kepada D5 ni. Sedangkan ID D5 tu ada. Kerana itulah kami admin D5 ni diwajibkan untuk buat taklimat sebegini. Sebenarnya saya ingin mendapat ruang untuk masuk waktu mesyuarat PIBG tu. Tapi tak dapat ruang sebab masa kekangan masa kat situ. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya buat Google Meet ni lah. Okey. Jadi okey. So kita teruskan. Jadi sebab tu pentingnya guru ibu bapa untuk tahu tentang D5 ni. Sebab sebenarnya kerajaan telah habiskan berbilion untuk
wujudkan kemudahan delima ni kepada rakyat Malaysia, warga KPM. Warga KPM sangat beruntung sebab ada kemudahan begini. So Microsoft 365 sebenarnya dalam secara online pelajar boleh akses Microsoft 365. So dia menggunakan ID delima dia. Tak perlu gunakan yang offline punya. Ni online lah, untuk online. Untuk Apple pun ada. Apple tu mungkin pengguna Apple yang lain, ibu bapa yang ada device Apple ke, boleh explore bersama-sama dengan anak-anak. Okey. Satu kunci pelbagai pintu. Betul lah. Okey, ID murid ni, dengan ID murid ni, pelajar-pelajar boleh akses terus ke Google Classroom untuk tugasan dan interaksi guru. Perpustakaan digital. Okey. Sebenarnya, boleh tak yang ada dua device ataupun boleh dengan mudah ke, cuba buka ke delima sekarang. Boleh tak buka delima sekarang? Kalau boleh buka delima sekarang, akan nampak perpustakaan. Okey, bagus. Terima kasih dekat sini. Okey. Akan nampak perpustakaan digital KPM. Dia tak silap saya di sebelah AINS lah. Okey. AINS Nilam. AINS Nilam ni, okey, siapa dah isi dah AINS Nilam? Boleh angkat tangan. Boleh tulis kat chat. Okey. Bagus. Sebenarnya untuk makluman ibu bapa, pelajar yang bersama ibu bapa ke atau ibu bapa yang tak bersama pelajar ke, duduk jauh ke, kena maklumkan kepada ibu bapa bahawa AINS Nilam ni, ataupun beritahulah dengan kawan-kawan, AINS Nilam ni, setiap pelajar wajib mengisi buku sekurang-kurangnya, tak silap saya, 50 hingga ke 100 sepanjang pembelajaran tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Sebab AINS Nilam ni dia ada mata kredit dalam PAJSK. Tolong ingat dalam PAJSK. Kebanyakan saya rasa yang dah hadir ni ialah pelajar tingkatan 1 kan? Sekejap ada tak? Saya kena ambil lagi. Untuk sharing. Okey, pelajar tingkatan 1. Okey. Saya admit sekejap. Okey, siapa pelajar tingkatan 1? Angkat tangan. Halimah. Siapa lagi anak saya tingkatan 1? Terima kasih Puan ni. Okey, lagi siapa? Kat chat ada tak tulis tingkatan 1? Tulis tingkatan 1. Tulis tingkatan 1. Tingkatan 2. Okey, maksudnya ada yang tingkatan 1, maksudnya bukan tingkatan 1 sajalah. Bagus. Tahniah kepada yang tingkatan lain. Biasanya tingkatan 1 yang ramai kan? Okey. Tingkatan 3 pun ada. Bagus. Untuk AINS saya dah tukar ke SMK. Maksudnya bila masuk AINS juga, bila masuk AINS boleh guna delima kan? Okey, sebenarnya macam ni. Untuk delima, untuk AINS boleh sahaja menggunakan ID delima tu. ID delima tu boleh masuk ke AINS. Tak ada masalah. Asalkan dia ingat password. Yang masalahnya bila tak ingat password. So siapa yang macam tugas sini dengan Puan Chiah ni, dia guru. Yang lain tu Juzaili, dia ingatlah maksudnya email delima dia. Password. Bila masalahnya yang macam daripada tingkatan sekolah rendah pindah ke sekolah menengah, dan tahun ni dia ambil proses yang sangat lama tahun ni. Mungkin kerana ada masalah di bahagian BSTP ataupun DHD, di bahagian delima lah. Sebenarnya kerana juga pendigitalan ni semakin kurang digunakan, kami admin delima dimaklumkan untuk staff yang handle bahagian delima di Putrajaya semakin dikurangkan. Kerana permintaan tu dah semakin kurang. Sayanglah, sangat sayang. Jadi menyebabkan proses tahun ni agak lambat. Itulah sayangnya. Okey. So ID delima tu, tapi siapa yang saya tengah saring, tengah dapatkan jugalah ID delima pelajar tingkatan 1 yang baru pindah masuk tingkatan 1 lah. Tapi
mungkin ada yang masih belum lagi tu, boleh PM saya. Saya akan cuba untuk arrangekan, tapi memang sangat mengambil masa lah. Saya akan buat report kepada bahagian jawatan untuk pindahkan pelajar ni segera. Terutamanya bukan sahaja tingkatan 1, tetapi kepada yang baru berpindah, tidak mengira lah tingkatan berapa pun, baru pindah ke sekolah SMK Paya Rumput. Boleh PM saya, okey? Boleh PM Cikgu Hanani. Okey, kita sambung tadi sedikit sahaja lagi. Okey. Okey. Ingat Ains dan Nilam ni, Nilam ni menggunakan Ains. Okey. Dia sangat penting, dia ada markah PAJSK. Okey, di samping tu saya nak beritahu tentang PAJSK. PAJSK ni, kita ada pelbagai aktiviti sekolah kan. Macam untuk digital sendiri, bila saya announce di info-info kebanyakannya penyertaan adalah peringkat kebangsaan. Sangat penting sebab ada markah PAJSK. Bila markah PAJSK tu, nanti tingkatan 5 tu ada 10%. Sangat sayang sebab sebelum ni dah berlaku di mana pelajar yang dapat straight A pun tak dapat masuk ke matrikulasi kerana markah PAJSK dia sangat rendah. Memang sangat sayang. So sekolah pun sangat sedih lah dengan nasib pelajar ni. Daripada dia boleh ambil matrikulasi ataupun peringkat asasi di mana-mana universiti, tapi dia terpaksa mengambil tingkatan 6 ataupun diploma untuk sambung ke degree. Hanya kerana markah PAJSK dia sangat rendah ataupun zero. Kita tahu anak-anak murid kita yang lebih kepada akademik ni, dia tak berapa gemar untuk masuk aktiviti kurikulum kan. Tapi kalau boleh ambil lah, masuklah aktiviti digital, pertandingan digital. Untuk pengetahuan, setiap tahun ada lebih kurang 12 pertandingan digital peringkat kebangsaan yang ditawarkan kepada para pelajar. Ada guru-guru, saya agihkan kepada guru-guru mana yang in charge lah pertandingan-pertandingan tu. Boleh PM saya, cuma kadang-kadang beberapa kekangan tu dia harap murid-murid bersabarlah kan untuk PM saya nak masuk pertandingan tu. So sangat digalakkan. Sekarang ni saya tengah in charge Minecraft. Tingkatan ramai yang masuk tu tingkatan 1 hingga 3. Tingkatan 4 dengan 5 tu sangat kurang. Sayangnya sebab tingkatan 4 dengan 5 ni dia kurang kompetitif. So peluang untuk dapat menang di peringkat negeri tu, mewakili negeri tu sebenarnya lebih tinggi. Tapi pada form 4 dengan form 5 mungkin banyak fokus pada SPM kan. Tapi saya rasa di samping SPM pun mungkinlah boleh sikit-sikit kan bila ada masuk ke lapangan tu buat untuk pertandingan-pertandingan digital ni. Sebab sayang, semua 12 pertandingan tu adalah pertandingan peringkat kebangsaan. Walaupun tak menang, anda dah dapat sijil penyertaan bila cukup syaratnya. So, rebutlah peluang ni. Okey, kemudian kuis dan modul interaktif lah. Okey, dalam delima memang banyak kuis dan modul interaktif. Sekejap saya tunjukkan. So saya stop sharing. Stop sharing sekejap. Stop sharing. Okey, saya kejap. Masuk ke delima. Okey, saya admit lagi. Saya lupa, saya pun tak sure sama ada nak pesan masuk menggunakan email MOE ke tidak. Kalau saya push untuk masuk email MOE, takut tak ramai nak masuk kan. Sebab ini adalah info yang saya rasa penting, jadi kalau boleh semua tu masuklah tanpa mengira email apa pun. Tetapi bila tidak menggunakan email MOE, saya memang kena admit lah sentiasa. Okey, sekejap ya. Saya rasa kita sikit lagi, slide tadi tu sikit lagi. Kepada yang baru masuk tu, kita dah sampai kepada penggunaan email untuk masuk Nilam dan sebagainya. Okey. Okey, tadi saya sebut pasal Nilam, saya sebut pasal kuis sedikit tentang aplikasi yang ditawarkan oleh Delima. Okey. So, ini tentang nilai kepada murid lah, kepada pelajar, kesaksamaan dan pembelajaran. Maksudnya, antaranya yang sering ditekankan ialah
pelajar walaupun mungkin pada waktu tu tak dapat hadir sebab sakit ataupun ada kekangan masing-masing ataupun macam yang PKP hari tu kan, waktu tu pelajar diminta untuk belajar dari rumah. So inilah medium yang boleh digunakan oleh pelajar. So saya ada pengalaman di mana ada seorang pelajar ni dia memang baik. Pelajar ni memang baiklah, okey. Saya bagi sebagai tugasan dekat Google Classroom. Pada hari itu dia tak dapat datang sebab dia sakit. So saya bagi kepada pelajar-pelajar dalam kelas saya dekat makmal komputer. Pelajar saya belum siap, dia dah siap di rumah. Dia dah hantar dah submit. Saya rasa memang baguslah dan maksudnya dia dapatlah pembelajaran pada hari itu. Dia tengok nak latihan tu apa yang cikgu bagi dan dirujuk pada buku. So dia dapat pada latihan, dia dapat ilmu yang kawan-kawan dia juga dapat di kelas bersemuka pada hari itu walaupun dia tak hadir. Nampak tak? Ini adalah satu inisiatif lah pelajar tu sendiri. Jadi kalau ada macam anak-anak yang tak dapat hadir sekolah sebab mungkin ikut keluarga, ada program keluarga ataupun tak sihat tapi masih boleh untuk duduk di depan komputer kan. Sebenarnya saya lebih galakkan komputer daripada handphone ataupun device lain lah. Contohnya tablet ke. Sebab handphone ni kadang-kadang dia lebih menyebabkan pelajar tu boleh pergi ke tempat lain. Okey. Betul Dr. Basha. Terima kasih sebab hadir. Okey. Jadi pelajar pun bila kalau tak sihat, pelajar pun masih boleh berhadapan dengan komputer dan boleh tengok apa yang cikgu ajar. Terutamanya kelas ASK, kelas asas-asas komputer dan kelas asas komputer. Selalunya guru akan bagi tugasan dalam Google Classroom. Jangan risau, pada tahun hadapan, tak silap saya, bermula 2027, kita akan jalankan kurikulum baru. Tapi mungkin bermula tingkatan 1 dululah. Di mana subjek ASK ni dah tak ada, tapi akan digabungkan dengan subjek RBT. Saya lupa apakah subjek ni. Tak silap saya teknologi dan rangka bentuk ke saya tak pasti. Jadi waktu tu mungkin semua murid-murid akan menggunakan komputer tapi mengikut kepada kemudahan yang dapat disediakan oleh pihak sekolah. Okey. Jadi kemahiran masa depan, mahu atau tidak, kita perlu terima bahawa dunia pengkomputeran, dunia digital ni adalah dunia masa depan. Di mana kalau kita tengok ledakan AI sekarang kan, semuanya adalah bermula daripada manusia yang berminat dengan komputer dan kemudiannya mempelajari tingkah laku manusia dan digabungkan dengan apa yang pengkomputeran tawarkan. Jadi di situ terbinalah sistem AI itu sendiri kan. Jadi sebenarnya kita nak rakyat Malaysia ni nanti yang mahir kepada dunia pendigitalan, dunia pengkomputeran. Kita boleh lahirkan ramai AI engineer daripada Malaysia. Ataupun apa-apa bidang lah dalam pengkomputeran selagi komputer tu relevan kepada kehidupan manusia. Itu yang kita harapkan. Mungkin anak-anak daripada SMK Pai Rumput satu hari nanti dikenali sebagai engineer AI yang terkenal kan. Okey. So, pembelajaran inklusif merapatkan juruan digital, pelajar luar bandar dan berkeperluan khas mendapatkan akses sumber yang sama. Di mana-mana sahaja pelajar-pelajar itu ada, mereka boleh mengakses Google Classroom ke, boleh mengakses pelantar digital ni. Okey. Okey, baik. Nilai guru pemegasan melalui pengurusan berpusat. Okey, pengurusan kelas digital, Google Classroom kan. Kita sebenarnya selain Google Classroom, kita ada Microsoft Teams. Dalam Microsoft Teams tu pun boleh buat classroom sebenarnya. Okey, cuma Microsoft ni jarang digunakan oleh guru-guru. Itulah sebenarnya bila kita sama-sama selalu explore perkara ni, jadi lebih banyak sebenarnya yang kita boleh manfaatkan apa yang ditawarkan oleh pelantar digital Delima ni. Okey, kemudian pengurusan ilmu berpusat. Kalau Google Classroom macam saya, semua kerja kebanyakannya berada di situ. Kalau kerja khusus sains komputer, jadi pelajar ni yang dia boleh tengok tau kerja-kerja dia yang dulu sebelum ni. Jadi daripada situ dia boleh ulang kaji balik. Macam saya hantar material pun kat situ. Jadi dia kemas dengan topik, siap boleh dengan topik semua kan. So kalau saya nak buat quiz pun ada di situ. Jadi pelajar boleh rujuk.
kat situ. Okay. So pembangunan profesional. Sebenarnya dalam Delima dia ada sijil digital cert tau untuk pelajar. 2 tahun lepas ada sekolah kita dapat pelajar yang dapat involve dalam digital cert tu. Cuma setiap tahun dia perkara yang berbeza lah. Jadi saya pun kena sentiasa up to date juga. Dan sebenarnya saya sangat galakkan jika murid-murid sendiri explore sijil apa, pertandingan apa yang ditawarkan dalam Delima. So pelajar sendiri akan dapat sendiri kan maklumat tu. Okay. Okay, prestasi berdasarkan data. Okay. Ini kalau tentang apa yang boleh kita tengok progress lah. Okay, sistem menjaki keputusan kuis dan kadar penyiapan tugas. Memang bila guna classroom sebenarnya ibu bapa boleh masuk. Guru-guru pun boleh invite email ibu bapa sebenarnya. So pelajar boleh, ibu bapa boleh tahu anak-anak buat tak kerja rumah ni. Anak-anak macam mana kuis anak-anak masuk? Lemah ke? Cemerlang ke? Okey. Amaran segera datang secara terus ke papan muka guru dan ibu bapa. Intervensi tepat, guru merancang pengajaran khusus, ibu bapa fokus di rumah. Keputusan positif, pemulihan prestasi murid yang pantas dan disasarkan. Ini kita sebenarnya boleh buat dengan mengoptimumkan penggunaan pelantar digital. Okey, baik. Ini adalah apa yang kita nampak lah sebenarnya. Guru dan sekolah, murid dan ibu bapa adalah jambatan. Okey, ibu bapa umpama jambatan. Kalau ibu bapa tak cakna tentang Delima ni, pelajar akan rugi dan guru pun tak dapat optimumkan. Malah macam saya kata tadi, macam mana impaknya bila Delima ni semakin kurang penggunaan, sehingga kan staff yang di Putrajaya yang handle bahagian Delima ni dikurangkan bilangannya, menyebabkan operasi semakin menyebabkan operasi tahun ni pemindahan data Delima tu agak perlahan. So sayang orang dekat situ kan. Dan mungkin belanjawan kerajaan pun untuk Delima ni akan dikurangkan. Kerana penggunaannya tidak optimum tapi kerajaan masih perlu bayar. So mungkin satu hari nanti akan ditamatkan. Itulah yang paling kita tak nak kan. Rugilah pada kita dan anak-anak murid. Okey, sokongan ibu bapa, infrastruktur kondusif, sokongan emosi, komunikasi aktif, pemantauan akademik. Okey. Saya pergi cepat sikit sebab saya nak tunjukkan kepada Delima tu nanti. Okey, kalau lupa kata laluan boleh PM saya. Tapi macam saya kata, kita ambil masa sedikit lah. Kadang-kadang waktu saya memang tengah buat kerja, saya akan cepat lah. Saya on the spot saya akan tukarkan email tu. On the spot saya akan tukarkan password tu. Dah tukar ke sekolah. Okey, alhamdulillah Puan Ni. Okey. Di mana dah tukar ke sekolah. Okey, alhamdulillah. Okey, pastikan ID tidak salah aja. Ni selalulah pelajar cakap cikgu tak boleh masuk. Tapi rupanya bila saya tengok balik lah, email 5 salah aja. Okey, dan hubungan dan sambungan internet perlahan. Dia memang akan ada gangguan lah. Kalau dekat makmal komputer pun kalau slow, pelajar pun susah nak masuk. Okey, kejayaan Delima ni hanya boleh dengan kerjasama ibu bapa, guru dan murid lah. Ibu bapa melihat laporan prestasi, guru membuat pengajaran, mengedar bahan, memantau kelas, murid mengakses bahan, belajar mengikut rentak dan melengkapkan tugasan. Okey, disokong oleh rangkaian. Okey, ini sebenarnya rangkaian strategik global. Okey, ini semua yang menyokong pelantar Delima MDEC, Perpustakaan Negara, UNICEF, ASTRO, ada pelbagai lagi lah. Even Microsoft dan juga Google lah. Okey, ini adalah perlindungan data yang selamat. Okey, modul kerana memang ianya sebuah modul keselamatan cyber lah. Okey, membina asas masa depan. Okey, untuk slide ni saya dah habis tapi ada 2 isu yang kita akan tengok sekejap lagi. Okey, setakat tu ada soalan tak? Okey, setakat tu ada soalan tak? Kalau ada soalan, cadangan cikgu boleh. Okey, data studio. Okey, betul doktor? Sekejap saya tengok kat chat tu. Okey. Bagi murid atau bapa mendapatkan semula kata. Ya, betul. Saya dah guna dah. Memang saya guna. Okey. So itulah yang 2 perkara yang saya nak cakap lah. Satu tentang data studio tu. Okey, sekejap. Okey, saya tunjuk. Saya nak buka sekejap.
Okey, cikgu-cikgu dan pelajar biasa tak pergi ke One Prisma SMKPR? Ini data yang agak, ini laman web yang saya bina sendiri daripada tahun 2022. Sekejap ya, mana Windows ni? Sekejap. Chrome tab. Okey. Okey, kita tengok sekejap. Okey, boleh nampak di sini kan? Nampak tak? Bila type dekat ini search bar ni, okey, type di search bar. Saya ingat ada admit seorang lagi. Okey. So, bila saya type ataupun kita type di search bar, type saja One Prisma SMKPR, ini akan terpapar. Okey, so dekat sini kita boleh pergi ke One Prisma SMK Paya Rumput. Okey, so dekat sini ada pelbagai tab lah. Pendigitalan My Prisma, pelajar, penasihat, gambar ni agak lambat sikit loading. Okey, so di sini banyak data lah. Okey, banyak data yang boleh dilihat. Okey, even saya tahu lokasi, plan kedudukan sekolah pun ada sini. Kedudukan kelas ke kan, kalau waktu mungkin waktu perjumpaan waris ke, ibu bapa nak tengok pun sebenarnya ada dekat sini. Okey, di sini bahagian pelajar ni, bahagian pelajar ada carian ID delima. Okey, carian ID delima ni saya dah buat daripada tahun 2023. So tahun ni data agak tak cantik. Okey, tahun ni data agak tak cantik. Maksudnya, macam mana cakap, data awal ni waktu saya buat ni, saya hanya dapat data pelajar tingkatan 1 lebih kurang 54 orang sahaja datanya. Jadi tapi pada waktu tu saya tahu pelajar-pelajar nakkan data, nakkan password kan. Jadi saya buat mana yang ada dulu. Okey, saya baru dapat pada hari minggu lepas lah, Jumaat lepas, saya dah dapat pun senarai penuh pelajar tingkatan 1 dan juga peralihan. Tetapi saya tak dapat menjanjikan bahawa itu adalah kesemua pelajar SMK Paya Rumput tingkatan 1. Sebab masih lagi ada yang tak dipindahkan kan. Jadi hari Isnin insya-Allah kalau saya berkelapangan, saya akan hantar data tingkatan 1 yang saya dapat tu untuk tukar password. Untuk reset password secara pukal. Maksudnya pelajar tingkatan 1 dan peralihan akan dapat password baru pada minggu hadapan. Tapi saya akan hantar tu dalam hari Isnin atau Selasa untuk reset pukal. Tapi bila saya akan dapat kembali senarai tu, kita tak pasti. Mungkin perlu masa sehari dua ke, harap-harapnya bukan lebih daripada seminggu lah. Jadi pada minggu hadapan pelajar dah boleh gunalah. Saya akan senaraikan kembali. Dan perkara ni saya akan maklumkan dari masa ke masa dekat info pelajar, info Prisma. Jadi pelajar boleh alert lah. ID delima telah di-reset. So kalau dah di-reset tu mungkin boleh buat carian di sini. Dan untuk carian ini pun ada beberapa isu. Okay, sebelum ni saya menggunakan fully kad pengenalan. Okey, saya menggunakan nombor kad pengenalan sepenuhnya. Tapi ada isu bahawa itu adalah sesuatu amalan yang berisiko lah. Maksudnya bila pelajar enter nombor kad pengenalan tu, ditakuti pada waktu itu mungkin laman ni sebab Google Site ni open kan. Okey, walaupun dia daripada KPM tapi kita publish open. Jadi dia ada sedikit lah, walaupun tak banyak, tetap ada risiko tu dia di bypass oleh hacker. Okey, ataupun apa-apalah tindakan yang tidak beretika menyebabkan nombor kad pengenalan tu jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi kerana itu pada tahun ini, dan saya pun buat try and error juga, try and error juga ya, puan-puan, tuan-tuan dan para pelajar, saya pun buat try and error juga. Saya pun admin delima, saya masih lagi belajar. Okay. So apa yang saya buat pada tahun ini ialah masukkan 2 huruf pertama anda dan 7 digit akhir kad pengenalan. Sebenarnya saya pun baru tahu rupanya 6 IC belakang kita tu, 4 digit IC belakang tu
kita tu boleh sama dengan orang lain. Saya pun baru tahu perkara ni. Jadi saya tak boleh buat 4. Kalau buat 4, dah berlaku dah beberapa orang pelajar cakap, cikgu kenapa keluar orang lain? Itu pun sesuatu yang berisiko juga kan. Jadi saya terpaksa buat lebih daripada 6. Bila 6 kod negeri dah. Bila 6 kod negeri kan. Pun masih sama juga puan-puan, tuan-tuan. Masih sama juga. Jadi saya kena lebihkan sikit, saya buat 7. Bila 7, saya dah nampak macam setakat ni tak ada percanggahan lah, tak ada pertembungan. So saya terpaksa gabungkan 2 nama pertama dengan 7 nombor terakhir digit kebenaran buat carian. Okey, ni untuk tingkatan 2 hingga 4 dan ini ada tingkatan 1 dan peralihan. Tingkatan 1 saya buat 3 lah. Itu pun try and error. Untuk makluman semua, itu pun try and error. Saya akan perbaiki lagi pada masa akan datang sekiranya ada cara yang lebih baik lah. Okey, ini untuk carian ID delima lah. Okey. So setakat ni ada tak masalah tentang carian ID delima? Saya tutup sekejap untuk tengok kalau ada pertanyaan. Dan juga saya admit, ada kena admit tak? 4 orang. Yang saya admit sekejap Okey, setakat ni tentang carian ID delima ada apa-apa pertanyaan? Betul doktor. Maaf, saya tak bagi link tadi. Cikgu boleh buat demo macam mana nak type huruf nama dengan nombor IC. Saya tak boleh kalau saya buat nanti saya akan paparkan data pelajar tu. Dia macam mana contoh kalau katalah nama dia bermula dengan Muhammad. So saya akan type MU, katalah nombor IC 4, nombor IC belakang dia tu saya random, mungkin ada yang terkena. Dia lahir di Melaka, so 04. So kemudian dia hujung nombor katalah dia lahir tarikh birthday dia 2013 bulan 8 23. So 3 lah hujung tu kan. So 3 304 5123 contoh. Nampak tak? Saya type dekat ruangan chat. Tu contoh lah. Kalau saya kata 7 tu yang macam tu belakang. Boleh tak dapat? Tadi Puan Siti Halimah. Okay, sorry. Puan Chia Puan Jacqueline, Puan Chia. Tu contoh lah. Okey, contoh. Okey. Dan carian ada 5 tu macam saya kata, mungkin ada yang tidak menemui data lah. Kerana cadangan pengguna OTP on the phone. Doktor, saya belum belajar lagi doktor yang tu. Saya rasa yang tu saya kena belajar lagi. Saya cadangkan penggunaan OTP tu sebab kan sekarang kan Google kan saya belum belajar yang tu lagi doktor. Tentang nombor telefon. Jadi walaupun puan cadangkan 7 nombor kat belakang pun sekalipun, mereka masih boleh lagi. Kalau kita tahu IC orang tu pun kita pun boleh dapatkan password dia, betul tak? Jadi langkah pencegahan ini mungkin boleh dicadangkan kepada admin delima penggunaan. Jadi dia kena daftarkan nombor telefon ibu bapa dan sebagainya. Jadi ada langkah layer security yang kedua. Tanpa OTP tu mereka tak boleh akses untuk dapatkan password tu. Sebab Looker Studio yang puan buat tu, kalau guna IC orang lain pun, jadi kalau saya tahu IC orang lain, pelajar lain, saya boleh dapatkan password dia juga. Tapi kalau OTP tu saya mungkin tak dapat sebab dihantar kepada ibu bapa berkenaan. Itu je cadangan. Terima kasih puan. Baik, terima kasih Dr. Basha. Ya, betul. Memang yang Looker Studio tu bukanlah dia tak selama 100% dan cadangan OTP tu memang sangat-sangat baguslah. Memang sangat-sangat saya nak guna. Saya akan cuba cari cara bagaimana untuk buat yang sistem menggunakan OTP tu. Memang sangat baiklah dan saya rasa sangat-sangat penting untuk kita sentiasa untuk tingkatkan keselamatan tu. Terima kasih sangat doktor. Saya akan fikirkan untuk buat tentang OTP tu lah. Nak belajar tu, nak cari sistem tu, kita kena explore. Okay. Sekejap saya. Okey, ada lagi tak cadangan tentang carian ID5 tu? Sebelum saya masuk, satu lagi isu tentang tidak aktif, pelajar tidak aktif. Ada tak?
boleh maklumkan di ruang chat ataupun boleh terus on mic. Okey. Okey, setakat ni tak ada Okey. So, kita pergi kepada sekejap ya, saya buka saya punya Canva. Okey, sekejap siapa masuk tu? Admit, okey. Okey. Saya share screen. Sekejap. Ada masalah ni share screen ni. Okey, sekejap ya, saya share screen. Window. Okey. Ini isu yang sekarang lah. Okey. Sekejap saya cuba nak. Oh, saya buka ke tempat lain ke? Sekejap. Okey. Sekejap. Oh, saya okey, analisis. Okey, untuk SMK Pai Rumput, saya telah pun saring pelajar yang tidak aktif. Okey, maksud tidak aktif ni maksudnya ialah penggunaan pelajar ini tidak menggunakan email delima lebih daripada 3 bulan. Sudah pun dikira tidak aktif. Nanti di dashboard jabatan dia akan keluarlah pelajar senarai pelajar yang tidak aktif. Lebih daripada 6 bulan dia ada potensi untuk disuspend ataupun tak salah saya 3 bulan tu dia dah boleh disuspend. 6 bulan tu dia akan dipadam. Jadi kita tak naklah dia dipadam. Kalau dipadam maksudnya saya akan kena buat laporan kepada jabatan dan buat kembali permohonan. Sekolah kena mohon balik supaya pelajar ni dapat email delima, sama ada yang baru saya tak pasti, tapi email yang boleh digunakan lah. Jadi sangat bahaya dan saya bukanlah sangat bahaya maksudnya kita tak naklah perkara tu berlaku. Okey, jumlah keseluruhan pelajar yang tidak aktif yang dah kesan ialah 600 orang. Banyak tu sebab bilangan pelajar sekolah SMK Pai Rumput ni 1388. Jadi semuanya yang 600 tu tidak aktif. Bilangan kelas yang tidak aktif ialah 14 buah. Okey, dia tingkatan 1 hingga 5. Tingkatan 1 hingga 5 tidak aktif. Okey. Okey. Ini patut. Okey, 3/5. Status kita boleh tengok kat sini. Oh, saya salah buka slide ni. Tapi yang paling ramai inilah. Kita boleh tengok yang paling tinggi sekali tidak aktif adalah kelas Lotus. Sama ada 1 Lotus ke, 2 Lotus ke, 3 Lotus ke, tapi tak saya 1 Lotus lah sebenarnya. Okey. So kita boleh tengoklah 1 Lotus 83 orang. Kiranya 1 Lotus saya rasa 20 lebih yang tidak aktif ni dicampurkan term 1 hingga 3 Lotus. So kita boleh tengoklah. So total semua adalah 600 orang pelajar. Okay. So sangat-sangat diharapkan ibu bapa untuk mohonlah, tolonglah maklumkan kepada pelajar, login lah delima. Login delima, masuklah ke pelantar delima tu. Masuklah ke pelantar delima. Okey, so kita pergi kepada delima. Sekejap, saya stop sharing. Kita masuk kepada delima. Kita tengok environment delima kan. Okey, so sekejap. Kita masuk environment delima. Okey. Yang One Prisma tadi tu saya, okey, dia punya kat sini. Okey, tu link One Prisma. Okey, kita tengok delima. Okey. Sekejap. Okey. Okey, kita tengok delima. Kalau dekat sini,
Ini saya masuk bahagian admin delima Kalau pelajar mungkin sedikit berbeza tapi tak banyak beza. So saya guna AI tools untuk buat slide tadi. Okay. Iaitu Notebook LM. Notebook LM ni kalau masuk akaun lain tak semesti dapat. Saya rasa saya pernah masuk akaun personal saya kot menggunakan Notebook LM. Dia mengatakan akaun tu tak ada feature ni. Okay, so masuklah menggunakan ID5. So ada Notebook LM, ada Copilot, Gemini AI, ChatGPT. ChatGPT ni pelajar saya buat sistem dan saya suruh buat coding asas dulu. Untuk cantikkan sistem tu saya kata terpulang pada awak, boleh guna ChatGPT tapi dengan syarat awak faham apa yang buat. So ramai yang menggunakan ChatGPT, sistem mereka tu asalkan sistem asas mereka dah ada, mereka cantikkan tanpa makan masa yang lama. So ChatGPT tu membantu mereka untuk buat sistem yang menarik lah untuk kerja khusus mereka. So banyaklah yang kita boleh dedahkan kepada anak-anak kita dengan pemantauan. Itu yang memang sangat perlulah dengan pemantauan sebab macam saya kata dunia digital ni tanpa sepadan. So apa yang tak nak kita kena pantau anak-anak kita bila mereka menggunakan. Okey, selain daripada AI ni yang penting dekat sini ialah sebenarnya ada Ains Delima, ada buku teks pun boleh di-download secara offline. Maksudnya kita dah download tu kita boleh guna secara offline. Dah mudah lah untuk anak-anak belajar kan. Kemudian kalau dekat tab pelajar tu ada Ains Delima di sini. Tapi dekat tab saya ni sebab saya buka admin 5 tak ada. So Ains Delima tu pelajar pun boleh masuk di sini. So kalau Canva tu dekat other apps lah. Other apps tu banyak lah. So kat sini pun banyak kita boleh tengok apa yang menarik sebenarnya untuk anak-anak kita tengok. Daripada anak-anak kita screen time dengan perkara-perkara yang mungkin bukan berkaitan dengan pelajaran, mungkin kita boleh push dia untuk tengok kat delima ni. Macam-macam yang mereka boleh explore, boleh tambah pengetahuan mereka yang sedia ada. Aktif, tugas sini. Tugas sini bagus. Okey, tugas sini kelas mana tugas sini? 2 cik. Oh, 2 okey. Bagus. Ni saya ada janjikan kelas yang paling ramai masuk pada hari ini dia akan terima hamper kan. Kita tengok nanti di akhir. Daripada sini. Daripada sini pun aktif juga kan. Jadi nanti akhir sekali kita akan tengok. Saya akan tengoklah kelas mana yang aktif. Okey, sebelum saya bagi kehadiran, sebelum saya bagi senarai link kehadiran, ada tak cadangan ke ataupun pertanyaan daripada ibu bapa, penjaga ataupun pelajar sendiri dengan menggalakkan penggunaan Google Chat? Okey, baik. Dalam Google Space, delima sebagai alternatif WhatsApp dan Telegram. Betul? Secara tak langsung mereka akan login delima secara automatik sebab ruang komunikasi yang digunakan adalah Google ID 5 dan kesempatan lebih terjamin. Ya, betul. Okey, baik. Betul, itu cadangan yang saya rasa mungkin lepas ni kita boleh aplikasikan antara pelajar dan juga rakan-rakan guru untuk chat dengan pelajar menggunakan Google Chat. Ya, sebab cikgu kalau kita gunakan ID delima ni, sebab sekarang kita tahu yang Telegram senang dihack. Lepas tu WhatsApp juga dihack oleh hacker. Tapi kalau cikgu sebab dalam email mereka tu dia ada Google Chat. Google Chat tu ada spaces dia. So budak-budak ni masukkan mereka ke dalam Google Chat yang berkenaan. Okey, dalam space tu orang lain tak boleh masuk. Jadi kalau mereka ada handphone atau iPad ataupun laptop dan sebagainya, ruang komunikasi antara mereka gunakan ID delima itu. Jadi kita tahu siapa yang hantar mesej kepada kita dan sebagainya. Hacker dia tak boleh hack benda ni. Ini cadangan saya lah. Jadi secara tak langsung juga penggunaan ID delima bagi SMK Perumput akan meningkat sebab ruang komunikasinya kita channelkan kepada penggunaan Google Chat. Sebab macam di MRSM mereka menggunakan Teams. Google Chat chatting mereka adalah Teams. Jadi secara langsung mereka gunakan Microsoft Environment. Jadi ini salah satu cara sebab sayang kalau delima ni jarang digunakan dan satu hari nanti akan terkubur seperti Bestari sebelum ni. Terima kasih cikgu. Baik, betul. Sangat-sangat kita sangat-sangat takut lah kalau bukan sangat takut, kita sangat-sangat tak nak lah kalau delima ni menjadi seperti Bestari dan sebagainya. Bunyi something. Okey, sekejap. Saya akan cuba cadangkan kepada pihak sekolah tentang penggunaan Google tu, Google Chat. Satu
Terima kasih Dr. Basha. Banyak cadangan daripada Dr. Basha yang saya rasa memang membuka mata dan sangat boleh untuk saya cadangkan kepada pihak sekolah dan saya sendiri sebagai admin 5 untuk cuba aplikasikan perkara tu. Terima kasih sangat Doktor. Sekejap saya admit yes. Okay. Okay. Okay, so saya nak bagi, okay, selain tu ada tak? Selain daripada Dr. Basha, mungkin ada penjaga-penjaga ibu bapa lain yang mahu beri cadangan. Tapi nanti jangan lupa juga bagi cadangan tu dekat Google Form yang saya akan bagi juga. Okay, sekejap je. Kalau kita tengok kalau kita dengar daripada cadangan Dr. Basha, memang sebenarnya Delima ni boleh menawarkan satu ruang digital yang lebih selamat daripada open space di luar kan. Macam okay, saya dah bagi link kehadiran. Nanti hari Isnin kita cuti sekolah, cuti kan. Mungkin hari Minggu akan datang kita akan announcekan kelas yang paling ramai. Kelas yang paling ramai yang hadir dalam taklimat pada hari ini. Sekejap. Ada lagi tak? Tak ada kan? Tak ada. Okay, dapat tak link kehadiran? Tolong isi link kehadiran. Ianya adalah untuk satu rekod saya. Cikgu minggu depan tahu ke ID 531. Boleh PM saya sebab kalau saya nak kata boleh tahu ke tak, macam saya kata ada beberapa data tingkatan satu yang missing yang saya tak dapat lagi. So saya tak pasti adakah Izzati ni pelajar ke ibu bapa penjaga. Kalau pelajar ke okey, boleh PM saya. Saya kalau ada dalam sistem di SMKPR, saya boleh bagi tahulah. Saya boleh reset password, saya boleh maklumkan. Tapi kalau tak ada tu, saya kena mohon ke jabatan lah untuk dipindahkan segera. Anak saya satu Daisy. Okey, nanti boleh minta anak PM saya. Anak ke puan ke PM, bagi tahu nama penuh, bagi tahu email, bagi tahu kelas dan bagi tahu sekolah sebelum SMK Perumput. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, baik pelajar, saya harap dah boleh isi Google Form Google Form ada masalah tak? Google Form kehadiran? Boleh isi tak? Terima kasih Puan Janet, Puan Nosyariah. Terima kasih sangat kepada semua yang hadir ni. Pelajar yang dah isi ke boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan dah isi Google Form. Cikgu kalau email tu dah tak aktif. Tak aktif 6. Maksudnya tak aktif 6. Tak aktif. Kalau tak aktif maklumkan pada saya. Maklumkan macam ni. Maksudnya tak aktif, senarai tak aktif tu cuma ada pada saya kan. Tadi saya tak mention siapa yang tak aktif. Try login dulu. Kalau ada masalah dia akan beritahu. Dia akan beritahu sama ada telah disuspend, tidak boleh digunakan atau sebagainya. Baru mesej saya masa tu. Saya akan mohonlah untuk diaktifkan balik. Harap dia tidak ada masalah lah dalam permohonan tu. Cuba login dulu. Tengok apa yang jadi. Saya tak akan mention siapa yang tak aktif, tapi saya akan maklumkan kelas mana lah, itu saja. Dah isi? Okey, bagus, tugas sini. Okey, link ni saya tak pasti sama ada link ni saya nak letak dekat muafakat ke ataupun tak. Okey, tolong isilah kepada yang hadir ni, isi link ni segera. Belum dapat? Okey, siap tadi saya bawa saja. Okey. Isi segera. Saya tak sure sama ada saya akan letak di info ataupun tidak. Kalau saya letak di info nanti orang lain yang bukan dalam meeting ni boleh isi pula kan. Jadi rekod saya maksudnya tidak tepat lah. Sebab ni rekod ni saya perlu hantar ke jabatan nanti. Boleh tolong isi email Delima pelajar ya. Kalau guru yang hadir boleh isi email guru lah. Dapatkan email Delima anak tu. Yang kalau boleh pelajar jangan sebarkan Google Form ni lah. Google Form ni dalam tempoh sejam ni saya akan offkan. Saya akan stop responding. Stop terima respon.
Okay. So boleh isi kehadiran. Kalau katalah memang hadir tapi terlepas, boleh PM saya akan ibu bapa untuk macam mana? Untuk masuk ke Google Form tu, saya open je. Boleh masuk. Tapi kalau dekat kehadiran tu ada minta isi email delima, yang tu tolong isi email delima kamu. Faham tak? Boleh tak? Dapat tak Adam? Boleh buka kan? Boleh buka tak Google Form tu? Sebab saya open to public tu. Masih lagi. Boleh. Okey. Terima kasih puan. Okey. Okey. Boleh isi kehadiran tu. Dan rekod ni saya akan share dengan okey, sekejap. Okey. Rekod tu saya akan share dengan DE Perbelanjaran, di Info Prisma dan juga Muafakat lah nanti. Okey, terima kasih Puan RR, Puan Kemurid Daisy. Okey, terima kasih Puan. Okey. Okey. Di sini saja saya rasa. Terima kasih sangat kepada semua yang hadir. Kalau betul-betul hadir tapi tak dapat link kehadiran, boleh PM saya boleh bagi, tak ada masalah. Saya harap taklimat kita, perkongsian kita pada hari ini ada manfaatnya dan tolonglah perkasakan, maksud gunakanlah email delima bagi kita tingkatkan lagi SMK Paya Rumput punya kadar keaktifan penggunaan delima. Terima kasih Doktor, terima kasih yang lain-lain juga. Okey, itu sahaja pada hari ini. Saya endkan recording. Kita jumpa lagi mungkin tahun hadapan sebab setiap tahun selagi saya sebagai admin delima, saya wajiblah untuk mengadakan taklimat ini. Cuma tahun lepas saya tak dapat buat sebab kekangan masa. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Terima kasih sangat-sangat kerana hadir, kerana masa anda sangat berharga dan anda telah pun meluangkan sedikit masa untuk taklimat ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.